segala kurafat insania makin bijau, makin serakah. Ancak dan seru jadi makanan, jin dan syaitan menjadi kawan, iman dan iktikad hilang di asap, golok dan hidangan kepada yang laknat. Yang halal Allah tentukan, pendamping hina bukan alasan untuk menjadi kaya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. I will take you in a journey, a world that is unknown to many people, a world that only few people were able to dig down and see the reality of. It has been through the history of mankind that the people will always ask and question themselves about this unusual phenomenon. And this is the world of demons, the world of jinn. They eat, they sleep, they have homes, they have religions. They were on this earth and they were causing a lot of mischief on the earth. And that is when Iblis, at that time he was a jinn. He was part of their world. Pernahkah Anda merasa takut? Entah itu takut kepada makhluk yang tak terlihat,
Saya mendapat panggilan untuk membuat rakaman dan bermalam di sebuah pulau yang dinamakan sebagai Pulau Keramat. Banyak cerita misteri yang dikatakan penduduk setempat, nelayan dan rumus di media sosial. Dikatakan juga terdapat aktiviti-aktiviti yang mencurigakan di sana. Saya akan bermalam dan apa yang terekam tiada kaitan dengan yang telah pergi, dan yang tinggal di sana hanya makhluk yang tidak kasat mata, hasil dari tangan-tangan manusia dan seruan dan mantra. Yang dimakamkan di sini ni, sejarah yang saya dengar daripada kecil, daripada bapa saya, daripada orang lama, Generasi pertama. generasi pertama. Kira pulau ni asal dia pulau tikus dalam peta kita. Tetapi kerana berlakunya peristiwa, maka lekatlah nama Pulau Keramat Wali Allah Tok Kudus ni. Saya panggil Tok Kudus pasal saya dari budak-budak main. Bila ikut bapak pergi ke laut, dia hantar pulau ni untuk istirahat. Pasal apa? Dulu tak ada enjin, pakai dayung. Oh, jadi penat lah. Penat dia nak hantar balik. Oh. Saya mabuk. Habis tu dia tinggal saya duk pusing kot ni. Untuk rehat kan. Ada juga dulu orang tua-tua jaga. Tapi yang mana mungkin pewaris dia kan, tempat dia di Pulau Keramat ni. Yang saya tahu, dia ni 3 beradik. Satu di Georgetown, satu di pulau ni, satu lagi di Pulau Besar. Pulau Besar Melaka. Mereka ni 3-3 kira dari segi martabat agama Islam. Martabat dalam segi keagamaan ni, mereka ni orang-orang yang warak lah. Orang-orang yang betul-betul lurus, betul. Pandangan saya, pendapat saya, kalau boleh Wali Allah ni kita kawal supaya jangan timbul satu amalan-amalan yang boleh menjadikan kurafat pada manusia lain. Kalau boleh lah, bagi saya minta pejabat agama ke yang berwajib dalam tentang keagamaan ni, tolonglah mai tengok. Sebab pulau ni boleh kata pulau tua. Betul lama. Pulau tua. Jadi mungkin ada satu tindakan untuk membersihkan pulau ni ataupun berbagai-bagai aktiviti yang baik sebagai amal. Tapi jangan kita buat yang boleh mendatangkan kurafat. Betul. Dan syirik pada yang lain. Sebab saya akan bermalam semalam dekat sini sebab besok pagi. Mungkin Abang Murad beritahu, mungkin boleh nasihatkan saya apa nasihat yang saya boleh dengar. Nasihat saja. Saya ni kira sebagai adik pengunjung membongkarkan cerita-cerita yang tua ni, cerita-cerita lama. Adik duduk dengan seorang diri ni, pertama banyak ingat Allah. Sebab di sini Pulau Wali Allah. Cara tak langsung lah. Maka kita ada adab keagamaan. Betul. Maka nak buat apa pun buat, tapi dengan cara beradab. Sebab kita main rumah tangga orang. Betul. Maka cara kita main pun kita bagi salam. Kan? Macam tu. Dan kita nak buat kencing pun tak dekat pun tak apa, tapi jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Yang penting kita jangan bergantung pada dia. Betul. Itu pun salah satu daripada sistem kita cakap tak sah. Kesyirikan. Semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakin letak Allah nombor 1. Di mana pun kita pergi. Itu matlamat. Di laut, di darat, semua sama saja. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga Allah akan pelihara kita semua. Ya, Abang Fauzi dan Cik Murad, insyaAllah besok pagi mungkin kami akan datang lebih kurang dalam pukul 10 lah, lebih kurang insyaAllah. Terima kasih. Abang Murad dengan Abang Fauzi dah gerak meninggalkan saya seorang diri dekat sini.
Jadi sekarang ni dah pukul 6.45 dekat maghrib. Saya tak sempat nak set up apa barang semua, dah hampir lewat. Jadi nak orang kata maghrib. Jadi sekarang ni saya set up cepat lah. So di belakang saya ni adalah makam. Makam yang berusia lebih kurang 200 tahun. Berada dekat atas pulau ni. Dan nanti malam saya akan tunjukkanlah keadaan dalam makam. Jadi banyak cerita-cerita misteri di pulau ini, daripada cerita-cerita orang setempat, daripada abang-abang nelayan, cerita yang tidak putus-putus berkenaan dengan Pulau Tikus ni. Misteri-misteri yang berlaku di sini pulau ni dan di keadaan di sekeliling pulau ni lah. Kat sini mungkin saya akan guna kata dom saja dekat sini. Saya tak bermalam kat sini sebab abang budak kata banyak semut semut-semut yang besar-besar tu yang menggigit, dia macam tebuan juga, jadi bisa. Jadi mungkin saya akan bermalam dekat kawasan sini. So pulau ni dia tak jauh sangat daripada tanah besar, tak jauh sangat, tak ambil masa lama untuk ke sini. Jadi sekarang keadaan waktu malam, sampai besok saya tidak pasti. Saya akan pasang beberapa CCTV lah untuk melihat apa yang dikatakan orang berkenaan misteri dekat sini. Sebab banyak saya tengok dekat website yang menceritakan tentang makam dekat atas ni. Makam Wali Allah. Cerita yang tidak pasti. Jadi insyaAllah tengok malam macam mana malam ni. Pulau Karoma, Pulau Lajenda, banyak cerita. Okay, so sekarang dah masuk waktu berbuka. Waktu buka. Jadi saya perlu buka dulu. Kemudian solat dulu. Lepas tu rehat. Kemudian malam nanti saya akan tunjuk keadaan sini lah. So ni adalah lauk. Ayam kicap, tempe, sambal kacang ikan bilis, daging kicap. So buka dulu. Jadi sekarang mungkin orang Penang tahu pasal pulau ni, Pulau Keramat. Digelarkan Pulau Keramat ataupun nama lain adalah Pulau Tikus. Dan kawasan Penang ni, Pulau Tikus bersempena dengan pulau ini, yang mana pulau ini kalau dilihat daripada atas mirip seperti seekor tikus. Makam di Pulau Tikus, iaitu Pulau Keramat, berdekatan dengan Tanjung Bungah, Penang, dipercayai menempatkan jasad Sayyid Abdul Qudus, iaitu Sayyid Muhammad Qudus, seorang wali Allah dan pedagang Arab India yang sangat dihormati pada masa lalu. Makam ini berusia hampir 200 tahun, dianggap keramat, dan pesanan beliau untuk dikebumikan di tempat beliau meninggal dunia di atas kapal. Jadi di belakang saya ini anda boleh lihat, ini adalah makam arwah yang menempatkan jasad beliau, seorang wali Allah lah yang sangat orang kata alim, dan pada masa lalu arwah menyebarkan syariat Islam di kawasan sini. Lokasi terletak di sebuah pulau kecil, Pulau Keramat, berhampiran dengan Tanjung Bungah, berbeza dengan kawasan bandar Pulau Tikus yang lebih dikenali. Beliau dikenali sebagai Sayyid Abdul Qudus Wali Allah, seorang pedagang yang warak dan dipercayai merupakan Ahlul Bait.
kematian beliau meninggal dunia di atas kapal dan berpesan kepada pekerja untuk menanamkan atau mengkubumikan di lokasi di mana beliau meninggal dunia. Tempat ini sering dikaitkan dengan kisah-kisah keramat dan dihormati oleh penduduk tempatan, namun juga diselimuti oleh kisah mistik. Banyak juga saya tengok video dokumentari dekat YouTube dan juga dengar daripada penduduk sekitar tentang pulau ini. Dan masa sebelum saya ke sini pun, masa jumpa Encik Fauzi terkejut apabila saya nak bermalam seorang. Kebiasaannya dia kata kalau siapa yang ingin berkunjung ke pulau ni, memancing ke apa ke, biasa dalam 5-6 orang, 3 orang, 4 orang, ramailah. Tapi saya seorang, dia agak rasa macam pelik sikit untuk saya bermalam di sini. Jadi banyak pesanan daripada Encik Murad, Encik Fauzi untuk menjaga adab. Dan juga saya akan meletakkan beberapa CCTV dekat sini, memandangkan banyak sangat cerita-cerita yang didengari berkenaan pulau ini pada waktu malam. Jadi saya terpanggil untuk memasang beberapa kamera merakam pada waktu malam, mungkin sehingga ke pagi. Tengok pada kapasiti saya punya memory card. Jadi dekat dalam ni memandangkan makam ni adalah seorang makam wali Allah, ahli agama, Ahlul Bait, seorang yang menyebarkan syariat Islam. Bagi saya tidak patut di dalam makam ini terdapat banyak sangat macam ancak ataupun barang-barang pemujaan daripada pengunjung yang bertandang ke sini. Itulah adalah pesan arwah sebelum meninggal dunia, untuk dimakamkan jauh daripada tanah besar supaya makam arwah tidak dijadikan tempat benda-benda yang syirik dan khurafat. Tetapi perkara itu tetap juga berlaku. Jadi mungkin saya akan berehat dahulu dan saya akan savekan bateri apa semua, lampu. Pukul 12 lebih, pukul 1 saya akan bawa anda daripada luar pulau, daripada JT sampai ke dalam makam. Kemudian saya akan stay dekat sini lah. Sekarang saya duduk sebentar dekat kawasan JT. Saya save lampu dekat dalam sana. Jadi tadi semasa saya berada dekat dalam sana, macam mana nak cakap, bau wangi, bau yang sangat wangi lah, senang kata, sangat kuat. Jadi saya ambil keputusan untuk duduk dekat JT ni sekejap, ambil udara. Nanti dalam pukul 12, pukul 1 saya akan masuk ke dalam dan akan stay di dalam sampai ke pagi lah. Jadi sekarang ni daripada malam sampai ke pagi, saya cuba untuk save bateri lampu. Jadi tempat ni dia ada sedikit rasa berat, walaupun pulau ni tidaklah besar mana. Jadi kan satu perasaan yang lain. Jadi insyaAllah jadi saya akan masuk ke dalam, bawa semua penonton rasai suasana dekat sini lah, di pulau ni.
yang banyak ceritanya. Jadi saya di sini untuk merasai sendiri pengalaman ke sini seperti mana apa yang dikatakan orang. Mungkin pengalaman saya ini tidak sebesar pengalaman penduduk setempat, tapi inilah dia apa yang saya rasa malam ni. Sekarang baru pukul 11. Belum lagi sampai lagi saya tahu apa yang akan berlaku, apa yang akan terakam. Dan CCTV pun tidak lagi saya pasang. Kejap lagi baru saya akan letaklah dekat penjuru-penjuru mana yang saya rasa menarik untuk diletakkan, insya-Allah. Dan nampak gaya malam ni ada buruh, buruh kilat pun kata tak berhenti. Saya tak pasti adakah hujan atau tidak. Hujan lebat, saya akan bermalam dekat bangunan makam. Kalau tak lebat sangat, saya akan duduk dekat saya punya dom, InsyaAllah. Tapi kalau lihat dekat langit, ada bulan dan bintang, tak mungkin akan hujan. Tapi pastilah, Allah malam. Agak merinding juga malam ni. Agak merinding juga. Walaupun tempatnya tidaklah jauh sangat daripada tanah besar. Kita boleh nampak lagi bangunan-bangunan di sini daripada seberang. Tetapi itulah dia, berbeza situasi di kawasan pulau yang gelap, tak ada cahaya lampu, senyap, dan di kawasan sana meriah dengan lampu. Jadi berbeza situasi dengan saya di sini dan orang di sana. So dekat sini memang banyak ubur-ubur Banyak ubur-ubur. Semua kat sini ubur-ubur. Ni kalau kena ni. Jadi ini adalah dari pandangan daripada Pulau Keramat ataupun Pulau Tikus Itu tanah besar Tanjung Bunga ujung sana. Dan ini adalah Pulau Tikus, Pulau Keramat yang gelap. Sangat gelap, berbeza situasi. Hanya ada lampu rumah api. Dan sekarang ni awan mulai gelap, seperti nak hujan lebat. Mendung pada waktu malam. Dijangka dalam pukul 11 hingga pukul 12 hujan akan turun. Saya akan bermalam dekat dalam. Saya baru plan siang nanti kan nak basahkan badan. Tapi nampak gaya memang kat mana-mana ada ubur-ubur. Tapi air dia pun agak keruh. Air dia agak keruh. Abaikan.
abaikan. Dan kita bergerak ke dalam saya akan letak satu CCTV dekat sini. Hala kat sana. Alright. Jadi seperti yang saya katakan, saya ingin memulakan rakaman membawa penonton daripada luar jeti sehingga ke dalam makam. Jadi ketika berada di penghujung jeti, saya tekan button record untuk mulakan rakaman. Dan saya berjalan ke arah saya punya dom di mana tempat saya istirahat. Saya berjalan ke kawasan solat. Saya berjalan membawa penonton semua ke tempat saya meletakkan barang, dan saya naik ke atas makam. Saya tunjukkan di mana terdapatnya tempat-tempat meletakkan kemenyan, dan juga saya rakamkan dua batu di tepi pintu yang bertulis nama-nama orang yang telah membuat donation pada masa lalu, dan juga jumlah-jumlah yang telah dibuat untuk sumbangan dalam nilai dolar di kawasan pintu telah saya rakamkan. Dan saya telah merakamkan di dalam kawasan makam, di kawasan keliling makam yang mana terdapatnya berkotak-kotak colok dan juga kayu gahru, dan juga di kawasan belakang makam di dalam bilik yang tidak terurus. Jadi pada masa tersebut hujan pun turun dengan lebat, dan saya stopkan rakaman kerana saya perlu mengambil kamera dan CCTV saya di bawah makam kerana hujan sangat lebat. Walaupun GoPro ni kalis air, saya risau dan tak nak mengambil risiko. Saya mengambil kamera dan naik ke atas makam, dan saya sambung memulakan rakaman kedua. Jadi apa yang saya kesal kat sini dan pelik adalah rakaman yang saya buat itu telah tiada. Sedangkan pada masa tersebut saya pastikan saya tekan button record. Jadi itu salah satu perkara yang pelik. Dan apa yang anda lihat di sini adalah video sambungan kedua yang saya rakamkan ketika hujan lebat. Okey, jadi saya sambung balik rakaman sebab saya ambil CCTV di bawah sana. So hujan. Okey. Okey. Arwah memang banyak jasanya dalam Islam, menyebarkan Islam. Tetapi keadaan ini sangat duka cita lah. Menjadi tempat orang menyeru sesuatu yang tak elok ataupun kepercayaan orang lain yang mungkin ada sesuatu yang mereka hajatkan. Okey. Ini adalah rumah api.
Ini adalah kawasan belakang. Sini pun ada juga. Ini tak pasti apa ya. Sekarang masih lagi hujan. Masih lagi hujan. Ini. Tak pasti apa ya. Pasang kemah ke kat sini. Rumah api ni dia ada tangga yang kita boleh pencet. Okey. Ke atas. Tuan, dekat sini ada banyak penyapu yang penduduk. Saya tadi ingat bersihkan sikit, tapi masih tak mencukupi. Benar hujan. So jadi saya akan tumpang sebentar di sini. Hujan, tetapi angin jadi orang kata banyak juga
perkara-perkara mistik yang berlaku dekat Pulau Keramat ni. Mungkin sebab pulau ni keramat, saya tidak pasti, memang tidak pasti. Jadi itu sebabnya kenapa saya meletakkan banyak CCTV untuk melihat apa yang diperkatakan oleh orang-orang setempat dan sekeliling lah. Tak kira bangsa menceritakan tentang pulau ini keramat yang dikaitkan dengan arwah wali Allah ni. Allahu'alam. Allahu'alam. So, saya letak di dalam ada 2 kamera, di luar ada 1. Tapi disebabkan hujan lebat, saya hanya dapat meletakkan CCTV dekat kawasan kami. Saya tak boleh letak dekat kawasan bawah. Jadi saya akan buat rekaman secara random je lah. Alright. Kilat dengan putih masih lagi tak berhenti di mana-mana sahaja. So risau juga kalau hujan terlalu lebat. So insyaAllah selepas membuat rakaman dari sini, saya akan bergerak ke negeri lain. Masalah yang selalu berlaku, sama juga macam kat bawah, mungkinlah gimbal tu ada problem mungkin. So saya akan pakai stick ni saja. So ni tak ada guna bateri, so memang tak masalah.
Dan lagi satu perkara yang pelik yang telah berlaku adalah ketika saya berada di bawah makam di luar dekat area dom, saya terdengar seperti bunyi jatuh. Dan bila saya naik semula ke arah makam, saya lihat lampu saya berada di atas lantai. Dan bila saya cek balik footage kamera di dalam makam, iaitu GoPro yang saya letak di atas dinding menghadap ke pintu, saya lihat lampu tu jatuh sendiri. Walaupun saya pelik, saya telah gantung lampu tersebut dalam keadaan baik. Itu salah satu juga perkara yang pelik bagi saya.
Dan lagi satu, ketika pukul 2.40 ataupun 2.30, phone saya keluar notification motion sensor daripada CCTV di dalam makam. Jadi CCTV ni hanya merakam dalam beberapa saat saja, merakam pergerakan, tak kisahlah serangga ke apa saja yang bergoyang ataupun motion. Jadi bila saya cek balik CCTV, salah satu CCTV dalam makam tersebut amat mengejutkan bila saya lihat ada visual satu lembaga hitam rendah berlari sangat laju di luar makam, terakam di tingkap sebelah makam. Jadi saya agak terkejut dan termenung sekejap. Siapakah yang berlari di luar makam? Nampak arahnya daripada arah belakang makam menghala ke saya. Jadi saya naik semula ke makam dan saya meletakkan kamera phone saya dalam posisi yang sama di tepi makam menghala ke tingkap untuk saya lihat ketinggian saya dan juga lembaga tersebut. Bila saya cek semula ketinggian lembaga tersebut sekitar dalam ketinggian saya punya perut ataupun pusat, sangat rendah seperti seorang kanak-kanak. Okay, sekarang pukul 2.42 pagi. Masa saya rehat dekat sini, saya saja cek CCTV yang kat dalam sana. Dia boleh wifi, boleh tengok daripada handphone apa yang berlaku, apa yang terekam kat dalam sana. So saya dapat notification motion sensor, dapat terakam sesuatu hanya beberapa saat. Saya buka, saya lihat ada sesuatu warna hitam datang daripada arah belakang makam sangat laju dan dia ibarat bukan solid physical. Jadi saya akan pergi kejap lagi sana dan pergi kejap lagi dan saya akan tengok ketinggian benda itulah dekat tingkap. Saya rasa tak tinggi sangat. Okey, saya akan letak phone saya dekat dalam makam menghala ke tingkap tadi supaya boleh lihat ketinggian saya dengan benda tu. Alright.
Okey, sekarang ni boleh buat perbezaan sendiri apa yang terakam kat CCTV. Kepala saya mencecah sampai atas tingkap dan imej tersebut sangat rendah. Ketinggian saya punya bawah dada. Dia dekat dari sini, menghala ke sini. Daripada belakang makam menghala ke sini. Saya tak pasti kalau ada kamera-kamera lain yang dapat merakam lah. Right? Tak pasti. Dan lagi satu terakam ketika saya berada di dom. Saya berehat di kawasan bawah sana sambil melihat footage ataupun CCTV kerana boleh wifi dan boleh tengok online melalui phone. Saya terasa haus tekak dan saya bangun untuk pergi ke arah tempat saya solat sana kerana ada air mineral dekat sana. Dan amat mengejutkan bila notification keluar lagi sekali daripada CCTV yang saya letak menghala ke saya punya dom. Saya lihat ada satu objek putih besar seperti kabus, tapi nampak sedikit solid, terbang secara perlahan daripada atas terus ke arah saya dan mengikut ke mana saya pergi. Jadi CCTV ini hanya merakam beberapa saat saja dan beberapa pergerakan motion saja, apa saja yang lalu di hadapan kamera. Dan selepas bila saya bergerak melepasi kamera, ia tidak terus merakam. Jadi CCTV semua ni saya tidak meletakkan ke arah yang sama, tetapi saya letakkan berbeza sudut supaya dapat merakam sekeliling. Jadi yang terakam ni satu CCTV yang menghala ke saya punya dom. Dan satu lagi rakaman yang amat mengejutkan ketika tu waktu selepas subuh. Dan pada masa tersebut saya berada dekat kawasan Batu yang saya masa tu tengah mengemas barang. Dan keluar juga notification yang menunjukkan ada satu kelibat hitam berdiri di hadapan CCTV dan dia masuk seperti menyerap ke dalam batu. Agak pelik juga. Dan lagi satu, ketika sebelum saya memulakan rakaman, saya lupa nak bagi tahu, sebelum saya memulakan rakaman, saya tak on camera. Saya berada di JT sambil menunggu pukul 12. Masa tu guruh peti semua sambung menyambung. Saya lihat dalam jarak 20 kaki, saya lihat ada seperti dua orang berdiri di atas batu, berpakaian hitam sangat tinggi. Berdiri di atas batu, satu dekat batu di tengah air dan satu dekat tebing. Dan bila saya perhati betul-betul dan saya pasti objek itu memang tengah berdiri tegak. Dan bila saya suluh dengan torchlight, kelibat tersebut hilang. Kelibat tersebut seperti memerhatikan saya dalam keadaan gelap ketika saya tidak membuka torchlight.
Dan bila saya suluh, objek tersebut hilang. Jadi itu salah satu perkara yang memelikkan bagi saya lah. Semalaman saya di sana, pelbagai insiden yang pelik yang berlaku. Configured. The device has been added successfully. Please start using it. Agak pelik juga kenapa CCTV yang satu ni dia tak rakam dalam sana, sebab tadi semua dah okey. Saya cek kat bawah sana dan melalui phone, okey, semua dah okey. Tetapi yang saya heran, memory card dalam ni dia terkeluar. Memory card dalam ni boleh terkeluar. Memory card ni hanya boleh tekan baru boleh terkeluar. Jadi saya cek, memory card ni dah terkeluar separuh dah. Jadi saya terpaksa reset balik dan install balik yang satu ni. Allahuakbar. Tapi memang itulah yang berlaku.
Dan bagi saya secara jujurnya, apa yang terakam itu tiada kena-mengena dengan arwah yang telah pergi, kerana seseorang yang telah pergi tiada kaitan dengan dunia kita lagi. Dan apa yang terakam kemungkinan berkait dengan apa aktiviti yang berlaku di sana, seperti kemenyan, menyeru, membaca mantra ataupun memberi ancak kepada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Mungkin apa yang terakam ini berkait dengan makhluk-makhluk dari dunia yang lain. Tak satu sendiri kat sini.
Ketumpang
been configured. The device has been added successfully. Please start using it. Agak pelik juga kenapa CCTV yang satu ni dia tak rakam dalam sana. Sebab tadi semua dah okey. Saya check kat bawah sana dan melalui phone. Okey. Semua dah okey. Tetapi yang saya heran, memory card dalam ni dia terkeluar. Memory card dalam ni boleh terkeluar. Memory card ni hanya boleh tekan baru boleh terkeluar. Tapi saya check, memory card ni dah terkeluar separuh dah. Jadi saya terpaksa reset balik dan install balik yang satu ni. Allahualam lah. Tapi memang itulah yang berlaku. Okay, sekarang pukul 2.42 pagi. Masa saya rehat dekat sini, saya saja check CCTV yang dekat dalam sana. Dia boleh wifi boleh tengok daripada handphone apa yang berlaku, apa yang terekam kat dalam sana. So saya dapat notification motion sensor dapat terakam sesuatu hanya beberapa saat. Saya buka, saya lihat ada sesuatu warna hitam datang daripada arah belakang makam, sangat laju dan dia ibarat bukan solid physical. Jadi saya akan pergi kejap lagi sana, dan pergi kejap lagi, dan saya akan tengok ketinggian benda itulah dekat tingkap. Saya rasa tak tinggi sangat. Okey, saya akan letak phone saya dekat dalam makam, menghala ke tingkap tadi, supaya boleh lihat ketinggian saya dengan benda tu. Alright.
Okay, sekarang ni boleh buat perbezaan sendiri apa yang terakam dekat CCTV. Kepala saya mencecah sampai atas tingkap dan imej tersebut sangat rendah. Ketinggian saya punya bawah dada. Dari dekat dari sini menghala ke sini, daripada belakang makam menghala ke sini. Saya tak pasti kalau ada kamera-kamera lain yang dapat merakam lah, right? Tak pasti. So keadaan dah sunyi, sunyi, cuma bunyi-bunyi ombak je lah. Kadang mengempas pantai, kadang bunyinya macam bunyi ada bunyi jatuh dalam air. Tapi itulah bunyi ombak kuat. Sekarang hampir dekat pukul 3 pagi. So saya akan biarkan CCTV terus merakam. Phone saya ni saya savekan dia punya storage dan kita refer pada unmanned camera lah, CCTV. Wah.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, selesai sudah membuat rakaman seharian dekat sini. So far saya kena check balik footage. InsyaAllah saya akan check satu persatu. Tak tahu berapa banyak file yang nak kena check. Sekarang ni saya baru lepas fly drone. Alhamdulillah pagi ni cuaca sangat baik. Dan sekarang menunggu Abang Fauzi dan Abang Murad untuk pick up saya sekejap lagi. Sekarang dalam pukul 7 lebih. Pukul 8. Bentar lagi dia akan sampai. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share untuk eksplorasi yang akan datang. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang mengikuti vlog kali ini. Eksplorasi akan datang saya tak pasti bila. Yang penting daripada negeri Penang saya akan pergi ke negeri yang lain untuk membuat rakaman. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Di hati membawa dakwah, jasad di makam jauh di Pulau Karamah, menolak segala kurang.